Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil bin Kamar Zaman dan ini isteri saya lah, Laila Farisha binti Muhammad Shah. Kami merupakan pegawai perubatan lah di sebuah klinik swasta. Untuk pada saya lah, antara benda yang menarik perhatian saya ketika daftar Soleh School ni, actually program yang disediakan lah. Yang antara banyak-banyak program, salah satunya program yang menarik minat saya adalah program pembangunan generasi Al-Quran. Sebab saya dah survey di beberapa sekolah lah sekitar saya berjaya. Sekolah ni je lah yang menawarkan satu program khas tu. Satu yang menarik minat saya lah. Lagi satu, kita ada juga pergi pada hari terbuka sebelum masukkan anak ke sekolah. Jadi kita boleh tengok contoh-contoh pelajar-pelajar yang lahir daripada Soleh School sendiri, kepribadian mereka, sasiah mereka, cara mereka melayani tetamu semua. Dan juga kira apa yang ditawarkan oleh Soleh School sendirilah. Kami mencari sekolah integrasi di mana melibatkan pelajaran moden KSSR yang berpandukan pada Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga turut serta dalam silibus JAIS, iaitu kira melibatkan pembelajaran di bahagian sekolah agama juga. Jadi ia merangkumi semua, jadi sebab tu yang menarik minat kami juga. Banyak perubahan sikap lah yang kita nampak, especially dari segi sasiah dia lah. Ini kalau kata sebelum ni, kalau kata dia macam bangun pagi tu terus bangun mandi apa semua, kali ni kita nampak lah dia bangun, dia akan start kemas, and then dia pun dah start solat subuh. Kalau sebelum ni jarang lah dia buat, sekarang almost every day lah. Sebab kita tengok even dia kata teacher dia ajar lah cara ambil wuduk apa semua. And then dari segi macam adab-adab makan apa semua pun kita nampak, selain dia praktikkan, dia ajar juga adik-adik dia dekat rumah. Tu antara ni lah yang positif yang kita nampak lah. Selain daripada tu, kita nampak dia because Soleh School ni dia menekankan English base, jadi dia lebih berkeyakinan saya tengok untuk dia bertutur dalam bahasa Inggeris juga, di mana kawan-kawan dia pun turut serta bertutur dalam bahasa Inggeris. Jadi keyakinan tu lagi timbul lah, dan juga kira macam semangat nak belajar tu atas sokongan-sokongan guru-guru dan kawan-kawan sendiri. Dan mungkin apa yang ditawarkan di Soleh School tu menarik minat dia, so jadi kita boleh nampak dia lebih bersemangat tu dalam pembelajaran dia.